Nak jadi ejen hartanah bagi saya kalau niatnya untuk kaya semata-mata, benda tu dah salah lah. Salah niat tu, betul. Masalahnya kita. Okey, baik Tuan Nabil. Okey, tadi Tuan Nabil ada kata kalau untuk nak mencari rumah ke apa, carilah apa tu perunding hartanah yang ikhlas kan tadi. Yang bercerita secara ikhlas, betul. Okey, tapi apa yang saya nampak kebelakangan ni, ramai orang di luar sana yang orang kata terjebak dalam dunia hartanah ni, menjadi perunding ataupun so-called kita panggil ejen hartanah lah. Hanya semata-mata kerana termakan dengan kata-kata boleh cepat kaya. Apakah pandangan Tuan Nabil mengenai menjadi perunding hartanah ni boleh cepat kaya? Okey. Menjadi ejen hartanah ni dia sebenarnya bergantung pada orang tu. Dia peluang untuk menjadi kaya tu ada, tetapi bukan semua orang berpeluang nak jadi kaya. Okey. Jadi ejen hartanah kalau semata-mata nak jadi kaya, itu bukanlah niat yang betul. Betul. Betul tak? Sebab kalau kita nak buat satu pekerjaan, jangan fikir kaya dulu. Okey. Fikir nak bantu orang memiliki rumah contohnya kan. Dia setiap pekerjaan yang menimbulkan masalah, dekat situ ada peluang. Contohnya, sebab apa munculnya ejen hartanah? Sebab ada masalah. Masalah tu apa? Masalah tu orang tak tahu nak kira kelayakan pinjaman, orang tak tahu macam mana nak cari rumah pelaburan. Inilah peluang bagi ejen hartanah. Dia menyelesaikan masalah orang-orang yang begini. Betul. Jadi bila ada masalah, di situ wujudnya peluang membuat duit. Betul. Jadi kaya tu boleh, tapi subjektif, bergantung pada dia. Kena pandai lah. Kena pandai, kena rajin dan sebagainya. Dan jadi ejen hartanah ni untuk bermula, kalau untuk agresif sikit, memang perlukan modal dan sebagainya. Nak jadi ejen hartanah bagi saya kalau niatnya untuk kaya semata-mata, benda tu dah salah lah. Salah niat tu, betul. Masalahnya kita ni membantu orang. Niat utamanya membantu orang menjual properti dia dan mencari properti yang dia nak. Di samping itu, kita buat keuntungan dengan tidak menindas customer tadi. Buyer tu lah. Buyer. Kita ni jangan tengok orang ni kita nak makan je, jangan. Bukan semata-mata nak kerja sales lah. Bukan. Sebab tak salah nak kerja sales tu. Tak salah, tapi cara tu kena betul. Cara kena betul, jangan sampai menindas orang yang tidak berkemampuan.